Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ni. Okey, hari ni Cik Tah nak berkongsi resepi udang masak butter pedas. Udang masak butter pedas sikit hak ni. Lepas tu mai Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu. Okey, mula-mula Cik Tah ada daun kari, Cik Tah ambil dalam 5 tangkai. Lepas tu ni bawang besar Cik Tah ambil 60 gram. Lepas tu cabai kering ni, cili kering ni Cik Tah ambil 7 tangkai. Lepas tu ni sos tiram 30 gram. Kicap manis 30 gram. Lepas tu ni butter Cik Tah ambil 60 gram. Lepas tu cili kisak ni, cabai misin ni Cik Tah ambil ada 20 gram. Lepas tu 1 sudu besar rempah gulai ikan. 1 sudu teh serbuk kunyit. Okey, lepas tu udang Cik Tah ambil 350 gram. Barang-barang dia, bahan-bahan dia tu tak ada mana nak kayangan sangat kita kata boleh buat. Janji ada udang di rumah. Okey, tang butter ni Cik Tah pakai butter cup. Andai kata kok lah rumah sahabat Cik Tah tu tak ada butter cup ke, tak ada apa ni ankle ke apa ke kan. Nak pakai mentega pun boleh, plantar pun boleh, insya-Allah. Benda ni kita jangan duk buat payah. Masukkan ni nak saya tahu bagi ada aja benda tu, insya-Allah jadi. Okey, mula-mula sekali Cik Tah nak goreng udang ni dulu. Cik Tah akan gaul dia, rempah ni dengan kunyit. Gai dia dulu. Okey. Cik Tah awak tak buat masuk garam. Jangan masuk lagi garam tu lah. Sebab apa? Sos tiram dengan sos manis ni dia ada masin dia. Sekali kot kita terjun siap-siap garam nak cerita bagi Allah dia masin pet. Nak abang bagi duk padu pisang. Okey, Cik Tah gaul-gaul dia dulu. Okey, kita pekat api dulu nak. Okey. Dah pekat api tu, kita masukkan butter. Masuk butter. Okey, untuk kita nak mengelak dia tu daripada hangit, kita akan masuk sedikit saja minyak. Kita ingat dalam 1 sudu besar saja. Sikit saja. Okey. Lepas tu kita masuk semua ni udang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, udang Cik Tah pun dah garing dah. Okey, dah garing dah. Cik Tah akan angkat dulu udang ni. Udang ni. Okey, andai kata anak-anak Cik Tah, kuklah yang mana tak mau buang kulit udang pun boleh. Tapi disebabkan Cik Tah ni rumah ni biasalah kalau tak buang kulit tak habis nak buat bagi. Kalau buang kulit ni nak buat bagi sak tinggal-tinggal. Dalam minyak ni yang kita goreng tadi kita masukkan bawang. Lepas tu daun kari. Lepas tu dengan cabai. Okey. Okey, dia nampak bila abang okey, dia nampak macam kehitaman lah sikit. Sebab apa? Tadi kan kita goreng udang ni kan. Dia kunyit tu dia hitam. Okey. Kut lah mana-mana anak-anak Cik Tah duk heran. Cik Tah ni apa daun kari tu keras kedekiang. Selalu kan daun ni dia lembut kan. Okey. Petua Cik Tah nak bagi tip. Lah ni musim panas nak saya bagi. Pokok pun habis layu nak saya bagi. Lepas tu Cik Tah pergi beli daun kari tu. Cik Tah basuh-basuh. Cik Tah bubuh dalam talam. Cik Tah jemur panas. Lepas tu Cik Tah bubuh dalam dah kering. Cik Tah bubuh dalam tapawai. Cik Tah bubuh dalam peti air. Jadi lagu ni. Pakailah orang sampai waktu mana pun insya-Allah. Okey, lepas tu Cik Tah akan masuk ni cabai cabai. Kok lah kata tak segan lah Cik Tah nak apa? Nak blend cabai ni sikit sangat pakai serbuk cabai cili bo pun boleh. Okey. Tu dia dah kering dah. Alhamdulillah. Lepas tu Cik Tah akan masuk udang ni. Alhamdulillah. Lepas tu Cik Tah akan masuk kicap. Kicap manis Kicap manis. Okey.
untuk masak sahur ni memang laku. Okey. Sudah, kita dah rasa dah tak sah ni, elok dah semua dia. Semua elok dah. Nah. Lepas tu untuk apa ni, penyudah dia, tunggu sat kita nak pergi Braidon. Nah, tunggu sat nah. Alhamdulillah, siap dah udang goreng butter pedas Cik Toh. Kut lah yang mana tanya, Cik Toh awak kelam sangat apa nak hujan tu. Dia memanglah kita masuk kicap dengan sos tiram tu. Tapi kalau kata sahabat-sahabat anak-anak Cik Toh tak mau sampai nak kalah sampai lagu ni, kita kata kurangkan kicap tu, kurangkan sos tiram, kurangkan kicap. Pun boleh juga macam tu. Tapi tengok aja ni hitam ni dia ada gelaran dia, hitam si hitam manis. Ni sedap ni, cuba buat tengok. Yang mana aku ada nak masak untuk cucu-cucu Cito tu, kurangkan cabai. Cabai kering dengan cili giling tadi ni, kurangkan. Tidak pun kita skip buang cabai pun boleh juga. Tapi mok-mok ni, mok tak pedas mana mak kan. Lepas tu perasa tu ikut kita rasa masing-masing. Siapa nak makan cukup rasa ke, Pak Haji ke, masuk hak tu tak ada jadi masalah. Semua boleh makan hak tu. Tapi tadi kita tak masuk lah sebab apa? Dia ada dah dalam sos tiram tu. Rasa dulu apa pun anak-anak, sahabat-sahabat Cik Top, yang paling perlu sekali, yang paling penting, rasa dulu. Ni jangan masuk, kita dah tahu dah kan. Kita dah tahu apa ayat masin pula, kicap tu masin dah, sos tiram tu pun dah masin dah. Pi dok tapa bubuh garam pula sekali tu dia. Ingat benda masin tu kita kena ingat. Sama juga dengan manis. Kalau kita dah bubuh dah benda yang manis, macam kita bubuh madu, kanisan ke apa untuk dalam masakan tu, lepas tu sekali pi terjun gula pula. Allah, menera jadi ayat tiram. Sekian perkongsian Cik Toh pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak Cik Toh semua. Okey, jangan lupa share, like, subscribe channel Cik Toh. Okey, hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.